Okey, jom kita revamp iklan yang biasa-biasa kepada iklan yang lebih padu. So, dekat sini aku gunakan ChatGPT 4o. Dalam video ni aku akan gunakan dua jenis GPT assistant saja, iaitu Sifu V4 dan juga Nora V3. Okay, so kat sini kita just interact dengan ChatGPT biasa dahulu. Jom kita revamp apabila dia reply lah kat sini kan. Tu tak kisahlah apa-apa pun dia reply. So dekat sini aku akan gunakan this prompt revamp copywriting ni dulu menggunakan GPT Assistant Sifu. Sifu ni dia dah version yang keempat. So dia adalah pakar dalam membedah dan menilai dan memperbaiki headline supaya lebih padu dan lebih converting lah. Tapi dalam kes ni aku gunakan Sifu untuk revamp terus copywriting. So ini adalah copywriting asal yang aku cedok daripada Ads Library. Okay, so tak sangka sakit lutut kronik boleh bersurut dengan susu. So itu adalah headline dia kat sini. And then kita tengok apa yang Sifu ni dia bedah ikut style yang aku dah ajarkan dia lah. So dia kaji dulu headline asal, start dengan tak sangka. So yang ini adalah bagus sebab trigger rasa ingin tahu, fokus masalah sakit lutut, masalah yang ramai orang boleh relate, dan juga ada solusi spesifik iaitu susu kambing kurma. List benefit clear sebab ada emoticon, ada CTA dengan agensi dan free offer, free COD dan free postage. So kat sini lah ada emoticon semua ni, cantik dia buat kan, tapi masih lagi tidak cukup untuk convert pelanggan. So ada beberapa ruang upgrade yang mana flow agak standard dan kurang emotional punch, dan opening bagus tapi boleh lagi boom, lebih visual, lebih emotional, dan CTA agak biasa, so tak cukup kuat untuk push untuk action segera. And then banyak info dalam satu flow boleh pecahkan untuk lebih padu dan lebih laju untuk kita digest, untuk kita serap. So nampak kat sini dia bagi memang tersusun, ada emoticon, list semua ni kan, berbeza emoticon, tapi terlalu banyak info, so orang pun susah nak digest kita punya copywriting. Right. So itu adalah masalah utama dia lah, emosi tak cukup menikam awal-awal, urgency boleh lagi padu, dan juga ayat CTA belum cukup power lagi, belum cukup padu lagi. So upgrade thinking, macam mana kita nak adjust semula copywriting tersebut adalah kita akan buka iklan dengan imagine atau soalan yang kuat, tarik lebih lagi deep, emotion dia tu kita nak tarik lebih deep lagi, and then kita nak tunjukkan visual kesakitan plus dengan harapan, and then CTA kita nak buat lebih urgent menggunakan psikologi takut terlepas ataupun fear of loss, okay, fear of missing out. And then formatkan supaya lebih laju untuk scan, supaya kita dapat jaga flow mata orang yang membaca copywriting kita tu nanti. So cadangan headline dan copywriting yang baru dibagi kepada kita 3 jenis versi, iaitu versi yang pertama emotional punch dan juga gaya deep. Dekat sini kalau kita tengok dia punya emotional punch dia tu, dia punya headline dia tu, dia terus target kepada kita punya emotional dia tu kan. So bayangkan nak rukuk solat pun tersedarat sebab lutut sakit. Tersedarat ni mungkin tak tersekat kot. Tersedarat dia adalah typo dia sikit. Okay. And then lutut mencucuk setiap kali nak rukuk, naik tangga macam daki gunung, berdiri lama sikit, lutut rasa nak tercabut. So lebih kurang sama framework dengan yang digunakan ke atas. Cuma yang ini dia ubahkan sedikit supaya menjadi lebih mudah untuk dia screening. Ya ke? Betul ke? Kalau kita tengok kat sini, dia ubah sedikit lah. Masih lagi menggunakan struktur yang lebih kurang sama, emoji list dan emoji list, tapi dia punya ayat-ayat yang digunakan dia pendekkan sedikit untuk mudah di screening. Okay, kat situlah. And then dia punya ni, tekan WhatsApp sekarang sebelum makin teruk dan susah nak bangun. Tu dia punya CTA dia ubahlah kat situ. And then versi yang kedua adalah urgent plus dengan push action cepat. So ni sakit lutut kronik, jangan tahan. So dia terus direct je terus dekat sini. Sama juga dia menggunakan list emoticon, tapi dia pendekkan sedikit supaya tak terlalu banyak sangat info. And then versi yang ketiga friendly, nada lembut, yakin, nak solat tanpa sakit lutut. So bla-bla kat sini pun sama juga, dia pendekkan sedikit, cuma dia ubah kepada bahagian headline dia sahaja. Based on ketiga-tiga ni, aku pun tak pasti mana satu yang bot ni ataupun AI ni cadangkan, mana satu yang lebih baik. Jadi
kita tanya balik pada dia masih lagi menggunakan Sifu, tanya pada dia mana satu yang paling padu. So ini adalah jawapan yang diberikan. Kalau nak fokus betul-betul pancing emosi dan bayangkan sakit, guna versi yang pertama. Sebab buka dengan bayangan situasi. Okay, orang rasa macam ya Allah aku macam ni lah, trigger self reflection. And then flow smooth, rasa sakit, nampak harapan, nampak perubahan, ajak bertindak. So flow dia tersusun satu persatu. Powerful untuk target warga emas, mak ayah golongan beragama yang memang sayang solat. So kat sini kita boleh target, kalau copywriting versi yang pertama ni, kalau kita boleh simpulkan adalah, kalau nak target orang golongan yang 40 tahun ke atas, kita boleh gunakan versi yang pertama ini. Okay. Kalau nak cepat push action, iklan closing terus, versi 2 lebih bagus sebab nada lebih direct dan keras macam iklan hard sell yang selalu kita buat dekat FB. Bagus kalau target audience dah biasa shopping online dan mudah trigger dengan offer. Yang ini, kalau kita simpulkan pula, dia mungkin kita boleh target pada golongan yang berumur 30 hingga 45 tahun ke bawah. So, yang ini pula, kalau nak nada rasa lembut, rasa percaya, versi 3 yang lebih sesuai untuk kita target kalau kita nak buat iklan jenis organik yang bukan tekan ads. So rasa ikhlas, slow but steady. So kalau kita tengok iklan yang ketiga ni kan, nak solat tanpa sakit. So ini adalah iklan slow and steady sahaja, dia bukan lagi jenis hard sell lah kalau based on Sifu cakap kat sini kan. So itu adalah tiga benda yang tiga pilihan yang kita boleh pilih. And then dia bagi juga recommendation kat sini. Pilihan aku kalau nak betul-betul high converting, start dengan versi 1 untuk tarik emosi, and then retargeting guna pakai versi 2 untuk push closing. So ini strategi combo lebih power dekat sini dia bagi tahu lah. So aku decide untuk pakaikan copywriting yang versi yang pertama. So kita pakai copywriting ni, bagi balik copywriting yang dia buat. And then bagi aku outline gambar yang sesuai, nak post bersama copywriting ni, aku nak buat iklan kat FB dan IG serentak. So ini menggunakan Nora version 3, di mana Nora ni akan tolong kita buatkan outline. So Nora ni lah, Nora V3, Next Level Objective Redesign Assistant AI yang akan redesign gambar untuk buatkan gambar tu lebih padu, lebih power lah. Okay, so right, Sifu, aku dah faham full contact based on copywriting yang kau pilih dan guideline commercial value in image. So dia adalah commercial value in image dan juga Sifu Headline Master punya knowledge base yang aku dah masukkan dekat dalam Nora ni supaya dia tahu apa headline nak pakai dekat dalam gambar tu, ayat nak pakai macam mana, apa gambar jenis yang sesuai untuk kita letakkan dekat dalam gambar tu yang sesuai dengan copywriting kita tu. So struktur gambar iklan, visual hook mesti tangkap perhatian 1 ke 3 saat lah. Itu rules yang pertama. So gambar makcik, pakcik Melayu tengah pegang lutut masa nak rukuk dalam solat, ekspresi muka kesakitan tapi ada hope. Atau close up, tangan pegang lutut, mukanya pandang ke bawah, muka tahan sakit. Oh, yang ini aku terlepas tadi sebenarnya. Background simple tapi tak crowded. Mungkin dalam suasana rumah atau masjid, headline besar dan jelas depan gambar, teks atas, bayangkan nak rukuk pun tersekat sebab lutut sakit. Guna font tebal, mudah baca, background sedikit gelap supaya teks timbul. So product placement, dia bagi tahu letak satu botol atau kotak susu kambing kurma dekat sudut kanan bawah. Pastikan gambar produk clear, sharp, ada sedikit shadow supaya nampak real dan premium. Benefit highlight lah 3 benda ni dia kata. And then gunakan icon, CTA power, tekan WhatsApp sekarang, warna hijau gelap, matching dengan branding natural organic. So, letak badge kecil tepi produk, free SOD, free postage hari ni, warna merah lembut atau orange. So, setting size 10, protect size dia suruh buat, kalau nak buat extra version 1080, square pun boleh juga. So, summary, model wajah Melayu, warna tema putih lembut, emas, hijau natural, feel, emotional, hopeful, layout, clean, focus, atau message, semua kan. So, contoh rasa gambar macam iklan suplemen kesihatan premium tapi relatable, tak over design, fokus pada real emotion dan clear solution, lighting lembut supaya nampak credible dan trustworthy. So, kalau nak, aku boleh terus buat mockup kasar style layout ni supaya benar-benar kan. So, kat sini, bila kita baca balik, aku bagi kat dia, buatkan gambar based on outline ni, guna pakcik Melayu suasana masjid. Aku bagi sekali gambar kotak susu kambing tu, buat version 1080. So dekat sini ayat ni penting untuk korang tengok sebab bila bot tu ataupun AI Nora ni dia bagi outline, dia akan bagi choice gambar makcik ataupun pakcik. So kita kena pilih lah kat sini gambar pakcik Melayu. So that's why dekat bawah ni aku tulis
guna pakcik Melayu, suasana masjid, bagi sekali gambar. Cuma satu ni aku terlepas pandang rupanya. Ada satu lagi, dia bagi gambar ni atau close up tangan pegang lutut. So aku suruhlah dia, mungkinlah kot kan. Sepatutnya macam ni. Pakcik Melayu copy paste macam itulah gambar dia sepatutnya. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Hasilnya adalah macam ini. So nampak tak kat sini dia duduk duduk pegang ni kan. Sebab aku tak beritahu, aku nak suruh dia uh, gambar tu sebenarnya nak rukuk dalam solat. Tapi sebab aku tak perasan benda ni, so dia pun buatlah gambar close up tangan pegang lutut, mukanya pandang ke bawah, muka tahan sakit. Dia ambil yang itu pula yang tak diberitahu juga dia buatnya. So tak apalah, kita buat macam tu. Tapi free COD, free post ni sepatutnya dekat sini, tapi dia buat dekat belah kiri dan di belah kanan tu. Okey lah. Tapi overall untuk desain gambar ni aku boleh katakan 9.5/10. On first kita buat pun dia dapat gambar design yang macam ni. Tak perlu nak edit teks, tak perlu nak buat apa. Gambar susu kambing ni pun okey kot. Okey, dia ada ubah lah sikit kan. Ubah sikit. So kalau nak ubah, bolehlah ubah dia punya ni dekat dalam Canva. So kita tukar je dia punya ni pun boleh, tak ada masalah. Memang senang saja nak buat sebenarnya. Tu nanti dalam next video lah aku tunjukkan macam mana. So nampak tak betapa mudahnya kita nak gunakan GPT Assistant, Sifu V4 dan juga Nora V3 ni untuk kita buat satu iklan yang baru. Ini based on kita nak redesign daripada existing copywriting yang ada lah. Tapi kalau nak buat untuk yang lain-lain pun boleh juga, tak ada masalah. Boleh ambil konsep yang sama. Nak start daripada pre-marketing, nak guna Aira, nak guna Caca, Ella, apa semua pun boleh. Boleh buat satu persatu, lebih bagus sebenarnya. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.